Hai guys, kita kembali di rancangan Mandi Sungai. Tapi kali ni kita dekat Janda Baik and kita orang bukan kita orang je, tapi kita ada lagi 4 keluarga. So total ada 5 keluarga and semua tu jiran-jiran kita orang. So sekarang ni kita orang berada di Sunnah. Oh, Sunnah Al-Quran dah sunnahkan. Belakang ni rumah kita orang, nanti Mia akan buat house tour. So ini dia tempatnya. Betul-betul dekat depan sungai sana. Sekarang ni kita orang je baru sampai, ada lagi 4 keluarga belum sampai. Diorang on the way, diorang dah nak sampai dah pun. So kita orang sewa satu rumah and ni rumah kita orang. Dia macam rumah 2 tingkat lah macam tu. Sini ada surau. Itu apa? Saya pun tak tahulah. Saya tak tahu kawasan ni. First time. Ini adalah misi bapak-bapak yang mencari. Diorang lah yang mencari rumah, mencari tempat, segalanya. Kita orang ni just ikut je. Dia terlalu banyak pintu sampai saya tak tahu nak masuk kat belah mana. Tak ada 1, ada 2, ada 3. So macam nak buat house tour, tak tahu nak start daripada mana. So kita start daripada depan ni lah ni kita orang punya nama villa, Villa Irama. Hi guys, welcome to my house tour. Okay, by the way kan, rumah ni tak tahu nak pergi mana satu, tapi jom kita masuk. Okay, so kita masuk-masuk, belah kanan, belah sini, belah kiri dah ada katil and atas pun ada juga. Ni dekat belah sini. Double decker. Dia double decker. Ada double decker. Lepas tu dekat bawah tu ada tangga. Wah, besarlah juga toiletnya. Okay. Tiba-tiba ada pintu lagi kat sini. So kita orang mungkin kita orang boleh macam apa? Family kan. Kita orang boleh tutup pintu. So dekat sini ada lagi satu bilik. Ada juga double decker queen atas dan bawah. Okay, lepas tu ada juga toilet sama je macam kita orang punya sebelah. Pusing macam ni. Mana nak masuk? Ini kan? Ini. Oh ni, okay, ni keluar. Ini pintu. Ni pintu keluar. Ni kan? Okay, ni pintu keluar. Okay, kat sini ada bilik. Tapi bilik ni, kau nak pergi bilik lagi sebelah. Kena masuk sini ke? Sini. Tak boleh keluar. Keluar kot sini. Masuk situ. Ya, ini. Pelik-pelik weh dia punya konsep dia. Ni apa pula? Masuk sini ni baru toilet dia kat sini. Jap. Wih. Bilik lagi. Oh, ni dapur guys. Guys, ni dapur. Uish, besar weh dapur dia. Okay. Ada betul. Ada peti sejuk. Lepas tu ada meja makan panjang macam ni. Kat sana pun ada meja makan lagi. Kat sini ada BBQ. Siapa nak buat BBQ boleh juga. Lepas tu kat sini buat apa ni? Potong-potong lah kot. Besarnya. Oh, sini tak ada. Mana bilik yang ada ni pokok tadi? Ni bilik kita dah tengok tadi. Awal-awal masuk. Mana bilik tadi lah? Belakang lagi. Kita tak masuk lagi belakang. Ni kita masuk-masuk dah terus dapur. Sana pula, belah sana. Okay, kat belah sana pun ada ni juga. Mana sini? Ada meja makan juga. Lepas tu sana dapur. Oh. Tu ada dapur dengan sinki. Okay. Oh, dekat sini ada iron. Dia sediakan iron guys. Dia sediakan iron dan juga ni biliknya. And ini bilik yang ada kayu balak ni guys. Pokok. And dekat sini, uish, tinggi kot sampai ke atas sana weh. Patutlah dia orang kata. Okay, korang tahu sini ada katil single. Tilam single ada 4. Dia macam double decker. Atas. Kau tak naik atas? Nak. Okay. Jangan nampak montok. Seram lah. Guys, dah naik atas. Ada lagi tilam. Ni tilam yang tadi kita tengok dari bawah taklah. Ada lagi atas. Ni. Ni lagi. Atas ni lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, naik atas lagi. Oh, ini. Uish. Ini ada bilik lagi weh. Macam my treasure hunt weh. Mana lampu? Sini ada lagi bilik, ada katil, atas tu pun ada katil. Ya, atas ni ada katil. Lepas tu sini toilet.
Aduh, penat aku dengan DJI ni. Okay, toilet. Okay, ni je lah bilik dia kecil je. Tapi kalau naik atas lagi ada lagi. Atas ni ada apa? Tak ada. Oh, tak ada dah. Tu je. Itu sahaja guys. Tutup pintu, tutup lampu. Wah, ada koridor lah. Ni ada naik atas ni. Haha, boleh tengok daripada atas. Hai guys. Dua. Lepas tu sini ada lagi. Sekejap. Kita tengok sampai atas ya. Dah. Ambil tilam-tilam bantal apa bag letak sini. Kita punya bilik mana? Ni bilik satu. Oh. Pergi ambil. Oh, kita masuk-masuk. Ha. So sampai sini sahajalah kita punya house tour kan. Agak memeningkan lah ya. Dia punya konsep layout dia memang memeningkan. Pusing sana, pusing sini, pusing sana. Dia macam dia banyak pintu and dia macam ada orang panggil apa? Separate. Separate dia apa? Orang panggil ada pintu untuk asing-asingkan bilik. Macam tu. And belah atas lagi kalau korang tengok memang memeningkan. Atas tu ada 8 tilam. So dekat sini memang siapa-siapa yang nak buat vacation dengan saudara mara, dengan jiran-jiran, dengan kawan-kawan yang family ramai boleh datang sini. Itulah kita punya house tour. Memeningkan kan? Lagi nak set up kamera DJI dia lagi memusing-musing dia punya gimbal dia. Tahu? Kalau naik dari sini pun ada bilik juga. Bilik lain. Tu bentuk bilik 2 orang tu bah. Ini tak buka Oh, kakak kunci. Kena naik atas lah. Dari bawah. Mana dah weh? Oh, sini. Okay. Kita naik atas. Aduh, nampak kat sini dah ada 6 tilam tau. So kat sini ada lagi 2 tilam. Ambil bag. Letak dalam bag kita. Do you wanna build a snowman? Assalamualaikum guys. Tu dia. Sini ada 2. Situ ada 6. Ini tutup sini. Dia tak boleh pergi. Ini dah bilik orang lain. Ini yang kita juga. Bilik perempuan dan bilik lelaki. Tapi bilik lelaki akan dekat belah sana sebab dia macam akses dengan dapur. So, perempuan lah yang akan kat sini. Suna! Comelnya. Omelnya. Nama dia Sunah sebab dia dekat tempat Sunah. Comel ni. Dak, bareng. Allah. La ilaha illallah. Allah. Suka tepuk-tepuk. Ya Allah. Nak guling mana ni? Keluar dari bilik kita orang. Ada sungai. Wow. Siapa nak pergi holiday, nak buat family day, sini. Sini tempatnya. Okay? Air dia okey tak ngah? Air dia okey guys. Hari tu kita orang pergi sungai dekat, mana kita pergi sungai hari tu? Yang before this kita orang pergi sungai tu, yang tu air dia macam karat sikit. Yang ni air dia okey. Dalam kotak ni adalah hadiah-hadiah. Saya tak tahu pun hadiah apa sebabnya daripada rumah sewa, diorang kat rumah lah diorang buat ni kan. So ada 2 kotak hadiah kat sini. Mia buat vlog. Masuk vlog. Happy holiday. Happy holiday. Masuk vlog. Hai. Mana baby? Kat belakang. Baby kat belakang. Siapa benar ni? Allah Okay, dah sampai guys. Tinggal lagi 1 je. Lagi 1 keluarga belum sampai lagi. Lagi 2 keluarga tak sampai lagi. Satu keluarga. 2 keluarga Cik Zamani. Guys, dia tidur guys. Aisyah.
Kalau masuklah. Semua pening. Banyak sangat pintu. Menyegah sana, menyegah sini. Nak ke mana? Beli ais lah. Apalah. Aiman mana? Ada kedai runcit. Aiman ada pasal sikit batik tak? Ada. Kita orang dah nak jalan dah nak sebaik sebab. Ya ke? Apa? Hai. Batuk, basuh. Oh. Dah ada 2 lagi sampai. Kau ada. Hai. Masuk vlog. Kita angkat-angkat barang dulu. Jai, kat sini pun boleh sleeping bag ni. Hei, aircon. Hadiah ni. Tidur panas Lucky draw. Karaoke. Cool. Karaoke. Speaker. Hebat. Siapa yang Kita nak kena nyanyi ni. Hei. suara emas? Suara emas. Suara emas. Ada dua macam bang. Ah, Satu family 2 hadiah. Okey, telefon dia orang sekarang. Helikopter hantar kai. Oh, tak boleh hadiah. Lupa. Beli satu. Okey. Suruh Ain beli. Oh, ni ayam. Ayam nak goreng sekejap lagi. Diciton. Diciton. Selamat datang. Inilah jual. Hai. Kami dekat Saud. Sebelah. Okey. Assalamualaikum, selamat datang. Kami dekat sauna. Sunnah. Kisah. Sudah. Okey. Sebelah. Kisah. Okey. Assalamualaikum, selamat datang ke Sunnah Resort di Janda Baik. Terbaik. Kawasan ni memang excellent. Okey, semua juadah ada kami bawa. Okey. Semua menarik. Ha. Ada lagi. Dilayan oleh ke anak-anak dara ya. Ya Allah, yang ni pun. Ganas tu lah. Walau 10 pun tetap. seminggu tengok gambar dia sampai yang ada. Tengok. Ingatkan tengok gambar Cida. Tengok mana gambar Tok Ain. Relax macam ni. Apa Cida kan dah ada selalu. Cida tengok real. Saya tengok dalam phone. Tak, bila sebab dia dah tak ada kat rumah tu jadi terasa. Bye. Tidur sini Yaya tidur sini Bye. Oh. Kena kurung. Ni dia masak special punya ni. Oi. Marvelous. 15. Ni sifu. Cimit acah-acah. Okey, ni apa? Budu. Okey. Makan dengan ulam. Okey. Okey. Okey dah. Alright. Oh, dulu langan tak ada kan? Tak ada lumbung. Okey. Okey, tengok. Cik Mi. You. Cik Mi ambil makan ni. Wudu. Cik Mi jaga. Jaga. Siapa Cik Mi adik manis ni tengah video. Ikan singgah. Petai. Ha. Kombinasi sempurna. Bantak bawah. Kombinasi sempurna. Jadi. Oh. Mari kita. Mari. Kombinasi sempurna. Ya. Makan. Ikan singgah bawah. Oh, dah lagi. Lama makan. Mari bawah. Kombinasi sempurna. Sempurna Sebelum ni dia duduk kamplan kot. Kaki dia dah okey dah. Apalah. Cuti tiap minggu boleh balik. Balik kita nak cari duit kan. Balik batu pergi makan pusing. Susah tu nak dapat tapak tu kena bayar ke? Berkebut. Oh, Yusof dah siap pakai. Yusof nak mandi apa ni? No, jatuh. Kenapa?
Aisyah. Ikat rambut, ikat rambut. Kakak pun ikat rambut. Kakak pun ikat rambut. Ha. Cepat. Yusuf tak ada ikat rambut. Yusuf nak masuk. Yaya ikat rambut, okey? No. Yaya Tak ikat boleh. rambut, okey? Tak lah, Okey. pinjam lah. Boleh? Kakak Ha. Yusuf tak kata boleh. no. Yusuf Ah, punya Yusuf. ni. Okay, lagi satu. Okey. Allah. Patutlah. Sini. Agak tutup kau. Okey. Berdiri. Okey, Yusuf boleh turun sana. Yusuf, lagi school ke? Yusuf lagi school ke? Pergi sekolah lah. Okay, Jom, jom. Guys, kita nak pergi mandi sungai. Sekarang pukul 3 petang. Agak panas tapi tak apa, sungai kan sejuk. Kat sini betul-betul depan ni. Ha, korang nampak? Bapak-bapak dah duduk. Baba long tak ada. Ni Sunah. Mak kita orang Botak sini. turun je sini. Pecah-pecah. Relax. Oh, dah turun. Oh, Aisyah dah turun dah sana. Jap. Jom. Pergi. Pegang kakak tangan kakak tangan. Wah, sejuk. Sejuk. Oh, best. Best. Wow, suka wow. Aisyah kat mana ni? Kita mandi sungai. Sungai. Kita tengah prepare untuk game monyet. Dia naik atas rumah. Nombor. Baris! Baris! Kau klik! Kau dah pusing! 1, 2, 3, 1! Guys, kita orang tak start lagi. Tapi monyet dah menceroboh kita orang punya dapur, guys. Belum nak start lagi. Dasar monyet dibawa geng-geng dia. Takut lepas ni dia gorengkan ayam. Kami makan kenyang pun. Dia dekat situ. Masuk? Lepas tu dia akan sikit-sikit makan. Ada dia makan sana. Skor 1! 3. Okey. Ganji. Semua menghadap ke depan. Okey, ganji ke depan. Ganji ke depan. Ganji saja. Ganji saja. Dimakan ini. Baris! Okey, inilah.
Pasal yang kepala. Bas. Kakak angkat tangan. Angkat tangan. Okey. Okey. Pegang kuat. Alah. Okey. Kita akan menang. Boleh. Weh, jangan batal. Gigi. Lepas. Okey, tak apa-apa lah, okey. Habis. Masuk dulu dalam tu. Yes, Asma. Yes. Nurin. Surah lepas kat. Ada. 3. Oh, sudah. Kuat. Lepas lalong. Lagi. Masuk lain. Okey, gembung. Okey. Gembung, okey. Okey, Kak Asma cantik. Lagi belum tegang. Asma, sabar. Kuat je. Kak Asma belakang. Masuk barisan. Go. Ah!
Okey. Ambil. Okey, boleh pergi belakang, balik belakang. Okey. Go! Go, Jasma! Go! Okey, ni lepas. Belum. Okey. Lepas. Belum tak ada. Jatuh. Boleh. Tiup. Abang Mi, belum. Oh, comel. Belum. Depan. Ah. Duri memang tak Depan. Macam pakai mask, macam kita pakai... Macam mana? Karung maksudnya? Oh. Oi, tak Mana nampak ni. Tak nampak. Ya ke ni tak nampak ni? Tak nampak. Game ni, diorang tutup mata, angkat air, pergi situ. Letak air dalam botol. Pegang tangan jangan. Ni air tak keluar. Ma, tuang lagi, Ma. Depan lagi ni, depan. Depan sikit. Lagi tak habis lagi ni. Tak habis. Abang diam je, okey. Biar betul. Kita takkan kosong. Kosong. Nombor 1 Nombor 2. Kena rampas. Nombor 3. Okey. Macam mana cik dia? Mami dan Ada berapa? 4 lah. 5 pair. Seronok. Ambil juga, ha? Yeah. Sabi ni. Isteri dah ada tu. Pakai. Dia mau duduk lah. Jap. Boleh pegang tak? Boleh. Boleh pegang muka? Asma. Ikut siu asal. Saja je. Okey. Ya, duduk. Ayo sini. Mama bola. Bawah. Lagi atas. Jamila. Okey, dah bulat ke? Okey. Are you ready? Nak buka. Okey, dah bulat ke? Belum. Okey. Tiga. Abang duduk. Salah.
gigi lah. Makan. Makan. Kabut sangat Cik Mei. Tengok game ni main balai gajah. Sambung lagi, sambung. Okey, sambung ke depan pula. Sambung. Tiga je tak. Ini tak ada, ini tak ada. Ini mudah saja ni. Okey, last one. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Okey. Ha. Ha. Satu lagi, satu lagi. Okey. Tepung di sini ada. Mana bawang? Bawang pandai. Tepung ada ni. Tepung. Ha. Okey. Tadi sini menang lah. Alah, tate. Jangan sabotaj. Kak Izzy. Hai, selamat bercuti. Enjoy. Sekarang ni pukul 8 malam. Kita nak dinner. Tapi kali ni kita tak dinner dekat dalam rumah. Kita dinner dekat tepi rumah. Kat luar rumah. Kerabutan Tika. And kita ada barbecue. Api. Ni lauk-lauk lunch tadi. Okay, dari situ. Cair dah. Tak tu. Dah cair dah tu. Aduh ya. Lilin dah pendek dah tu. Lilin dah pendek dah tu. Nak cari lagu lagi. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Afi dan Cizura. Allah selamatkan kamu. Habis. Lagu, cari. Dah habis nyanyi, lagu pun tak ada lagi. शौक तुझको चांद की उम्र लग जाए। Kamu jadi lelaki. Lelaki pun tak apa. Kita nak main tukar-tukar hadiah dan juga penyampaian hadiah untuk game tadi. Yazan, ni daripada keluarga-keluarga. Setiap keluarga bawa 2 kan? Setiap keluarga bawa 2 hadiah. Tak siapa? Siapa punya nama naik?
berebut hadiah Angah. Bersedia semua? Dapat peh? Apa benda ni? Dapat apa? Tong sampah. Mama dapat hanger bagus mah. Tambah hanger kat rumah. Dah, apa ni? Cukai gigi. Oh, span. Oh. Baju kereta. Eh, benang. Kak Erin. Itu jauh. Eh. Aisyah. Nah. Dapat apa tu? Wow. Alo dapat apa? Tiger. Cida. Tuan Cida. Okey. Wish. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pedih lah. Kalian dapat apa? Wah, dah pasang. Ni anak siapa ni nak lagu dah. Anak siapa? Kopi. Cerita paling excited. Ain. Dapat cermin. Dapat cermin. Weh, best ni. Oh. Dapat kopi. Halo. Pak Gayung. Tepung. Maggie. Itu paling excited. Cepat. Ada barang bahaya dah. Dapat kari. Dapat Maggie. Dapat Maggie. Apa? Susu sejat. Cuka. Okey, kumpulan acara samping kumpulan Angah memenanginya. Acara samping. Betul. Pemenangnya ialah kumpulan Angah. Cik Zamani, go.
silakan untuk mengambil. Okey, di hadapan. Okey. Belum dalam cawan yang dimenangi oleh Cik Mi. kumpulan Abah. Oh, Jimmy punya. Jimmy kan kumpulan abang. Acara suami menyisir air dimenangi oleh Cik Mi. Dimenangi oleh Cik Zamani. Cik Zamani yang Cik Ida lah. Ni yang paling best kali ni. Wiwit. Dimenangi oleh Cik Lah. Go, go, go. Saya menang ke? Ya, ya. Saya menjadi pengadil ni. Kejut lah saya. Acara isteri makan pisang. Okey. Isteri makan pisang dimenangi oleh Cik Zamani. Getah belalai. Getah belalai. Getah belalai ke getah Okey, getah Boleh lah tu. dimenangi oleh Angah. Getah. Okey, acara yang terakhir ialah Belum. ada lagi. Oh, okey. Acara makan pizza. Okey, acara pizza ni dimenangi oleh Alo. Lori isi minyak. Dimenangi oleh Cik Zamani. Menang besar. Lori isi minyak tengah jalan. Dimenangi oleh Abang. Level lori. Okey. Itu saja acara-acara yang Level petang lori, tadi. Tahniah semua pada Kita buat ni. Nama bertuah atau kereta tu. So, cabutan bertuah. Silakan. daripada tu. Kita putih tu. Kereta baba. Oh, tak ada. 9887. Okey, semua dapat. Thank you everybody. Aisyah dah ambil dah? Lo bagi. Abang. Lupa grup. Cari buat balik biskut tak Lin? Susu poket sebab dia tak taste. Betul. Punya hadiah guys. Saya buka. Saya nak ni. Ni apa yang kita bawa balik guys. Family. Tok mama punya. Sibuk je ambil. Dah suruh tok baba angkat. Sini kereta. Morning. Sekarang nak pukul 9 dah pun. So hari ni kita orang punya breakfast adalah nasi lemak. Tapi saya baru bangun. Jadi kita nak pergi makan nasi lemak. Jadi kita Asha. Hello. Baru bangun. Ambil nasi lemak, kita nak pergi makan depan sungai. Makan tepi sungai. Kat sini ada monyet. Takut aku. Kita bawa nasi lemak. Kau tengok, diorang awal-awal pagi
Awal-awal pagi dah. Lepak-lepak dah. Hello. Morning. Ya. Bangun ke baru sedar? Baru sedar. Baru sedar tak apa. Baru bangun lain. Kecap. 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 Pack mata lagi. Kita dekat tepi sungai bersama nasi lemak. Masa bila pula ais ke jadi? Tanam. Habis kalau. Ya suap. Tak suap mulut bagi tangan tu. Oh, sedap. Tapi ada lagi dah. Cik Lai mana? Dia tidur. Dia macam tu lah. Oh, kemah serodong. Pukul 11 suku. Kita nak check out dah. Kita nak check out pukul 12. So sekarang ni masing-masing tengah masukkan barang-barang dekat kereta masing-masing. Okay. Ni kita punya makanan malam tadi dapat rebut hadiah. Ni ada lagi. Aisyah nak balik dah? Nak balik mana? Oi, salah kereta mak. La ilah, dia boleh salah kereta pula. Hello. Bye 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 bye. Bye bye. Huh? Punya aiskrim? Mana aiskrim? Mana aiskrim? Tu mana? Tu mana aiskrimnya? Dari tadi kita tunggu kan? Aiskrim tu? Alah tu bukan. Oh, aiskrim tu isi minyak? Oh, Assalamualaikum. Salam. Panggil aiskrim. Aiskrim mana aiskrim? Tak datang pun. Dia beli aiskrim kat mana? Tak kedai. Kat kedai. Papa tu lagi asal buat aiskrim. Siapa buat aiskrim? Yaya buat aiskrim? Wah, pandai ke? Pandai? Yaya buat dengan siapa? Asal buat seorang saja. Wah, Aisyah buat seorang-seorang. Pandailah Aisyah buat seorang-seorang. Pandailah Aisyah buat Asal aiskrim. bawa papa testing aiskrim. Aiskrim pink. Aiskrim pink. Wow. Aiskrim pink. Aiskrim pink. Yusuf nak aiskrim color apa? Kalau biru lah. Color biru. Asal nak aiskrim pink sekali. Aisyah nak aiskrim pink. Yusuf nak aiskrim? Biru. Pink? Pink ke biru? Biru. Biru. Nakik dulu. Kenapa? Nakik dulu. Jom. Aduh. Dah ke belah rumah pun tak jumpa. Meeting lagi. Wah. Bye bye. See you nanti next trip. Yeah. Okay, we organize soon. Ya. Meeting jangan lupa meeting Terima kasih. Jumpa lagi next event. Terima kasih. Video dulu. Okay. Jumpa lagi Mia. Thank you Mia. Wonderful video. Video. Asha. Salam. Tak mau. Salam. Bye bye. Thank you Dayan. Salam. Allah. Macam ni. Dish. Macam ni. Bye. Hati-hati driver. Okay, bye Demia. Okay. Bye.